That was quick. Donna. Oh, great. Some joker's been playing with the email again. Saya nak masuk dalam sekejap. Awak rasa kena kejutan elektrik? Ya, semalam TV saya pun kena kejutan elektrik. Ada macam bunyi pelik terdengar di apartmen tu. Lepas tu jeritan tu kuat. Jeritan? Macam kena pukul ke? Ya, mungkin kena bunuh. Sekarang dia dibunuh. Tadi awak kata dia kena kejutan elektrik. Tapi di mana mayatnya? Jangan nak takutkan saya. Saya kata tadi dia dibunuh menggunakan alat elektrik. Terima kasih. Kalau ada apa-apa, kontak saya ya. Ya, saya sedia membantu. Awak panggillah saya. Saya tinggal di sebelah sana tu. Doktor, awak tahu tak masuk dada tu?
Kami pun tak tahu. Tantah dia sengaja hilangkan diri dan pergi berskoria dengan teman wanitanya kan? Saya tak keluar semalam pun. Habis mana dia? Tak tahulah. Sebab tu saya ambil pasir ni untuk diuji di makmal. Pasir? Tak ada ke contoh darah ataupun rambut mengikut prosedur yang biasa? Pertama sekali, tak ada kesan darah. Kedua, kita tahu dia tinggal seorang, jadi cuma rambut dia yang ada. Masalahnya, yang ada ni hanya pasir je. Kenapa doktor? Ada kaitan orang yang hilang tu dengan kami ke? Sebenarnya Encik Sanders, ini bukanlah kes misteri orang hilang yang macam biasa tu. Masa kami buat siasatan di rumah Encik Mitchell, kami ingat dia diculik untuk dapatkan wang tebusan. Sebab dia ialah orang yang penting dalam industri teknologi komputer. Sampailah pada satu ketika, kami dapati sesuatu yang ganjil. Kami jumpa sekelompok pasir putih di atas permaidaninya, berhampiran dengan meja komputernya. Dan setelah dikaji, pasir itu sebenarnya adalah jenis silikon. Kalau tak percaya, awak tengoklah. Silikon? Maksud awak bahan kimia bukan logam? Ya, tepat sekali. Apa yang ganjilnya tentang tu? Tempat lain tidak terdapat silikon ni kecuali di permaidaninya. Kami masih mengkaji beberapa contoh. Dan kami dapati silikon ni amat berbeza dengan silikon yang lain. Setahu saya silikon ni tak pernah wujud. Dan ia tak pernah terdapat dalam rekod kami. Kami masih tak faham apa maksud awak ni, doktor. Yang peliknya, ianya adalah pembentukan silikon yang terjadi pada zaman ais dahulu kala. Ia dapat membentuk DNA, iaitu membentuk sesuatu benda-benda yang hidup. Dan sebagai contoh, DNA Encik Mitchell terdapat dalam silikon ni. Ini maklumat yang kita dapat. Lelaki ini bekerja di syarikat teknologi komputer yang besar. Kerjanya juga ada kaitan dengan perusahaan komputer perubatan. Cuba cari dan siasat. Saya dan Beck tunggu di sini buat kajian. Panggil kami kalau ada apa-apa. Baik. Ya, begitulah ceritanya. Kami baru nak telefon awak. Salah seorang pegawai tinggi syarikat tu juga telah menghilangkan diri dari pejabatnya tadi. Awak pasti dia hilang? Pihak keselamatan tak nampak dia keluar dan keretanya masih ada di luar pejabat. Ada kaitan dengan kehilangan Encik Mitchell? Ada yang nampak dia berada di komputer dan terdapat dada di atas skrin komputernya. Komputer lagi? Ya, macam itulah. Kami dah periksa sekeliling, dia tak masuk ke dalam. Dan dia mesti keluar dari tempat yang sama. Tapi rasanya keadaan ni pelik. Kami sedang mengkaji silikon tu terdapat persamaan DNA. Tanya Kapten berita terbaru. Dan kami minta syarikat ini menutup sistem komputernya buat sementara waktu untuk disiasat. Tak ada masalah, silakan. Kita tak tahu betapa kuatnya kuasa komputer ni lagi. Tapi ini bukanlah sesuatu yang boleh dianggap remeh. Bercakap tentang dada ni lah kan. Saya bercadang untuk menangkapnya menggunakan sangka elektronik untuk kajian selanjutnya. Awak bercakap tentang sesuatu yang boleh membahayakan kita semua. Ini boleh menyebabkan ia meletup kecuali kita tutup sistem komputer. Kami dah berjaya menangkap beberapa virus yang kuat sebelum ni dan ia berjaya sebanyak 99.7%. Peluang untuk mengkaji virus ni amat cerah. Dan tentu kita akan jumpa penemuan baru. Takkan kita nak lepaskan peluang macam ni, betul tak? Saya terpaksa berbincang dengan pegawai saya dulu sebelum saya buat keputusan. Kami akan beritahu pihak WINR untuk apa jua keputusan dari pihak kami.
Macam mana? Puas hati? Kita dah dapat. Mengikut rekod syarikat tu, pegawai tinggi tu baru aja ditamatkan kontrak kerjanya bulan ini. Katanya dia adalah seorang yang bijak komputer dan terlalu emosi di dalam kerjanya. Dia memang pandai dalam mencipta virus komputer yang kompleksnya seperti yang terjadi sekarang ini. Tak, ini bukan virus. Malah lebih dahsyat dari virus. Saya rasa baik kita bagi tahu syarikat tu supaya tutup semua komputer dan tunggu notis diberikan. Yang di sana untuk ingatkan mereka tentang keadaan ini, dan dia akan beritahu awak sekiranya apa-apa berlaku di sana. Sanders dan Kai pula dalam perjalanan ke sini. Baik. Pekerja Neuronet bernama Trevor McDowell telah pergi berehat, tapi sampai sekarang tak balik pejabat. Bosnya telefon ke bank dan dapati ada lelaki yang serupa dikatakan menggunakan mesin ATM dan mesin tu telah meletup. Yang peliknya, pegawai keselamatan kata lelaki itu disedut ke dalam mesin semasa letupan berlaku. Apa disedut dalam mesin? Begitulah katanya. Kemudian tu mereka terjumpa pasir silikon di mesin tu. Dan ia sama dengan kejadian sebelumnya. Amaran, awak telah masuk ke kawasan persendirian. Awak telah menceroboh. Apa benda tu? Entahlah, mungkin polis robot agaknya. Takutnya. Marilah. Alat kekunci elektronik. Macam-macam nombor kombinasi. Tapi rasa-rasanya saya tahu nombornya ni. Apa benda tadi tu, ha? Dada telah menakluki awak. Unit kabel awak dah tak ada kuasa lagi. Awak tak boleh melawan. Apa makhluk tu panggil kita tadi? Unit karbon. Sel kita terdiri dari karbon. Mereka terdiri dari sel silikon. Patutlah terdapat DNA manusia dalam ketiga-tiga silikon yang diculik oleh Dada. Nampaknya Dada cuba nak menaluki manusia. Lindungi saya. Okey, orang pasir jangan bergerak, kalau tidak saya tembak awak. Nampak apa-apa? Tak, belum ada tanda lagi. Tak apa. Mari kita tengok yang ni pula. Namanya lah Melvin.
Wah, Bagus, Kai. hubungi ibu pejabat. Kita dah dapat maklumat nak kesan Dada. Kami berjaya mengesan makhluk Dada melalui komputer ni. Dan katanya Dada tu ialah seperti hantu komputer yang terdapat dalam komputer saya. Ada yang cuba berkomunikasi dengan Dada dan katanya ia menceritakan tentang rasa tidak puas hatinya. Dan sekarang ni Dada terus hidup dalam komputer utama Neuronet. Walaupun bila mereka tutup komputer, Dada dah cuba menguasai orang yang menciptanya. Sekejap, Kai. Ada panggilan, mungkin ada maklumat penting. Dada kembali ke komputer Neuronet tapi perangkat yang dipasang gagal. Ia telah dapat kuasa untuk menaluki sistem komputer sepenuhnya. Maksud saya ialah Ia takluk seluruh bangunan tersebut. masih ramai pekerja Neuronet terperangkap di atas. Seluruh tempat letak kereta telah dikuasai oleh kuasa. Elektronik Dada. Itu saja setakat ni. Kai, dapat tak? Ya, Awak dan Sanders jumpa saya di sana. Baik, teruskan siasatan di sini ya. Itu saja setakat ni. Itu pun Kapten. Okey. Dengar semua. Pakaian ni dapat elak dari terkena kejutan elektrik. Ambil ni. Sanders. Kai. Ambil satu. Baik dah. Baiki semula alat ni. Jadi saya nak awak cuba pakai ya. Okey. Mereka kata ada 2 orang lagi pegawai telah hilang seperti kes yang sebelum ni. Kita teruskan. Ingat semua kita tak boleh nak lakukan dengan baik di sini. Jadi hati-hati ya. Kapten. Nampaknya kita dah terperangkap ni. Kai, belakang awak. Sanders, hati-hati! Yang di belakang awak!
Alamak, hujan pula. Mana Kai? Kita dah selamat. Ultraman dah lawan Dada tadi. Dia musnahkan pengkalan komputer Neuronet tu. Hebat. Rugi awak tak tengok. Yelah. Kami dah pun memikirkannya. Setelah mengkaji dengan terperinci bahawa virus Dada yang merebak dengan meluas itu boleh memusnahkan masyarakat. Jadi pihak Neuronet akan memberi arahan untuk memusnahkan Dada. Dan masih belum terlambat untuk ucapkan terima kasih kepada WINR di atas pertolongan mereka. Terima kasih saya ucapkan pada awak semua. Ya. Naぜ涙がこぼれ